Alhamdulillah, malam ni kita bersama dengan pelajar Permata UM di Kuala Lumpur. Kita sampaikan sedikit sumbangan dan agihan pek makanan untuk pelajar-pelajar UM di sini. Terima kasih kepada semua yang menyumbang kepada Al-Azhar. Anda bantu kami sampaikan. Saya nak berterima kasih kepada Al-Azhar kerana sudi untuk memberi sumbangan kepada kami, dan terima kasih juga kepada anda yang sudi menyumbang bagi meringankan beban kami. Kami dari Bidang Sains Gunaan dan Pengajian Islam Universiti Malaya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Azhar kerana memberi bantuan sumbangan di bawah anjuran Permata UM. Terima kasih Azhar. Saya doakan semoga Azhar terus berkembang dan para penyumbang sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Saya berharap Al-Azhar untuk terus maju dalam membantu mahasiswa-mahasiswa serta orang-orang yang di luar sana yang lebih memerlukan. Semoga Azhar dapat tetap memberi sumbangan lagi di masa-masa akan datang, dan doakan kami untuk Berjaya. berjaya di dunia dan akhirat. Terima kasih.